kereta ni dalam 1,800 macam tu lah. Tak boleh kurang lagi ke bos? Adjust lah murah sikit bos. PKP ni tak ada kerja. Dah bertahun tak datang sini. Jamal, ingat juga kau dengan aku Jamal? Wuis, mestilah ingat Pak Mat. Pak Mat dah banyak berjasa dengan Jamal, dengan ayah Jamal dulu. Dah bertahun kau tak datang sini. Ingat dah lupa dah dengan aku. Takkan pernah lupa lah Pak Mat. Pak Mat tetap di hati Jamal. Cuma keadaan sekarang busy sikit lah dengan keadaan PKP macam ni kan. So kena kerja keras sikit lah nak cari makan. Nampak gayanya kau makin berjaya Jamal. Dulu naik GTR, sekarang Perlede pula. Kongsilah Jamal dengan Pak Mat. Kalau ada kerja kosong, panggillah Pak Mat Jamal. Amboi, Pak Mat Perli nampak. Bengkel pun semakin ramai customer. Jamal, mana bini kau? Ada duduk dalam kereta. Yang keluar jap. Oi lawa, pandai anak Ramli ni pilih pasangan hidup. Pakcik ni malulah. Oh lolo, malu-malu pula. Jangan panggil pakcik, panggil Pak Mat je. Berapa kau beli kereta ni Jamal? Alah, ni kereta second je lah Pak Mat. Murah je ni. Habis kau nak buat apa dengan kereta ni? Nak tukar colour lah Pak Mat. Dah setahun lebih bosan lah tengok colour ni Pak Mat. Lepas tu Pak Mat tolong adjust lah setting sikit-sikit. Bagi sedap-sedap jalan je. Aku tengok colour ni cantik lagi. Tahu tak apa, colour cantik lagi dah nak tukar. Membazir duit je. Inilah lelaki. Biasalah lelaki minat kan. Siap Pak Mat Okey. Dah berapa lama dah nikah? Dah masuk 5 tahun dah. Hello. Macam mana plan kita bos? Kau ni memang tak reti nak sabar Kan aku dah cakap kejap lagi aku sampai lah. Kau tak payah nak call aku. Bini aku ada ni. Kau faham tak? Hari ni kita akan buat operasi besar-besaran. Pastikan jalan keluar masuk ke bandar ni ditutup. Baik tuan. Cek semua kenderaan yang melalui sekatan jalan raya. Kita tak boleh biarkan penyamun-penyamun ni makin merajalela. Kalau ada yang mencurigakan, tahan terus. Siap tuan. Sarjan, panggil anggota lain untuk membantu operasi ini. Siap tuan. Berapa lama kereta ni boleh siap Pak Mat? Dalam 5-6 jam jugalah kalau terus buat. Sebab Pak Mat pun nak buat BM ni dulu. Kalau saya nak pakai kereta Pak Mat dulu boleh? Sebab tiba-tiba pula ada orang nak jumpa bincang pasal projek. Pakailah kereta Supra Pak Mat tu dulu. Uish, lain macam sekarang Pak Mat bawa Supra Kenapa, nak race ke? Ui, tak naklah Pak Mat kereta padu tu. Okeylah Pak Mat, saya balik dulu ya. Nanti kalau kereta dah siap, Pak Mat call lah. Baik, elok-elok. Beres bosku.
Slow-slow lah bawa kereta orang. Slow dah ni. Nak bawa slow macam mana lagi? Muhammad Alif bin Wahid, Saya Encik. hari ni awak dibebaskan. Serius lah Encik. Akhirnya. Ingat Alif, kadun ini hanyalah sementara. Buatlah yang terbaik kat luar sana dan jangan ulangi kesilapan yang lepas. Baiklah Encik. Jomlah awak ikut saya. Tuan, saya nak bebas juga Tuan. Tuan, tolonglah Tuan. Saya nak bebas. Saya nak tengok mak ayah saya Tuan. Saya rindu Tuan. Bisinglah. Tuan. Nak gimana ni? Saya nak pergi pasar raya Tuan. Time lockdown macam ni, kalau boleh tak payah keluar Encik kalau tak ada urusan penting ya. Bagi saya ni cukup penting Tuan sebab saya nak beli boxer Tuan. Dah 3 bulan saya tak tukar boxer Tuan. Uish, 3 bulan tak tukar boxer. Tak rasa gatal ke? Gatal lah juga Tuan sebab tu nak beli baru. Okey. Jalan. Nak gimana ni Encik? Saya nak tengok kambing saya Tuan. Kambing saya kurang sihat lepas kena vaksin Tuan. Encik ada hisap gam tak? Ish, tak ada Tuan. Okey. Jalan. Berhenti. Nak pergi mana? Honda FD EP garas yang tune ni bos. Abang, dia je lah saya layan. Dia menjual, abang membeli. Sayang jangan risau, abang akan pergi. Tiba. Jalan. Berhenti. Nak pergi mana? Jalan. Wow. Jalan. Kamu matikan enjin kenderaan kamu. Turun daripada kenderaan sekarang. Sudah mampuslah aku kali ni. Sila matikan enjin kenderaan anda dan turun sekarang. Nasib baik kawan abang info yang kat depan ni ada robrok. Kau tak mampuslah bang. Itulah bawa laju lagi. Kau kerja apa sebetulnya bawa kereta macam orang mabuk ni? Jalan. Encik, kereta tadi tu racing dengan saya, Encik. Dia berlumba daripada traffic light tu sampai ke sini, Encik. Tahan dia jugalah, Encik. Engkau ni banyak alasan. Bagi lesen dengan IC. IC je ada, Encik. Lesen tak ada, Encik. Sayang, abang terus pergi sebab orang tu dah tunggu dah. Iyalah, hati-hati abang. Saya nak masak dulu. Yelah, masak sedap-sedap tau. Sekejap lagi abang balik. Yana, kau ni memang tak nak ada boyfriend ke? Kau ni sibuk je pasal aku. Aku ni bukan sibuk tapi aku peduli, tahu tak? Manalah tahu hidup kau sunyi sepi ke? Aku boleh temankan kau. Engkau nak temankan aku. Aku pun tak nampak engkau. Tayar kereta aku lagi putih daripada muka engkau, tahu tak? Amboi, mulut engkau sedap mengata orang. Biar kulit hitam, janji hati putih. Hati putih apa macam ni? Kerja menyamun je. Kalau hati bersih, pergi duduk ke masjid tu. Sembahyang 5 waktu, jangan tinggal. Allahuakbar. Terkejut, boy. Siapa yang sibuk duk call aku tadi? Cepat-cepat lagi, Ana. Tak reti nak sabar Maafkan saya, bos. Ni Ana dengan Black macam mana? Dah ready belum nak buat kerja ni? Saya dah ready, bos. Cuma kenapa kita tak langgar terus je balai polis tu, bos? Kau ni bodoh ke apa? Kalau kita boleh buat kerja dengan cara halus, buat apa kita nak buat dengan cara kasar?
Ada otak, boleh fikir. Sorry bos. Hebat sangat ke kau ni sampai nak langgar balai polis tu? So, macam mana bos? Bila kita boleh selesaikan kerja ni bos? Kita selesaikan hari ni juga sebab kemungkinan kat balai polis tu tak ramai anggota. Sebahagian anggota telah pun buat operasi besar-besaran kat bandar ni. So, korang sekarang boleh buat kerja. Baik bos. Buat kerja jangan gelojoh. Korang kena tenang. Ikut plan apa yang aku dah cakap. Faham? Faham bos. Hati-hati sayang, ada apa-apa bagi tahu je abang. Diam lah. Ya puan, ada yang perlu saya bantu? Janganlah panggil saya puan, cik. Saya single lagi. Oh, single lagi. Kebetulan kalau macam tu, saya pun single ni. Iyalah tu single lagi. Takkanlah bang polis kacak macam cik ni tak ada orang nak. Iya, buat apa saya nak tipu? Encik datang ni sebab apa ya? Saya nak minta surat kebenaran merentas negeri, boleh tak encik? Kalau boleh tahu atas sebab apa tu? Saya nak tengok ibu saya kat kampung yang tengah sakit encik. Surat-surat sokongan ada tak? Macam surat daripada hospital ke yang menyatakan ibu encik sakit? Ada encik, semua surat-surat sokongan semua ada. Okey, kalau macam tu encik boleh tulis nama dulu. Pen ada tak encik? Kat depan tu tak ada pen tak ada pun. Mana pula pergi pen ni? Tak apalah, tunggu sini sekejap saya ambil pen sekejap. Mana satu kunci ni? Puan isi nama dulu kejap lagi kalau dah siap isi nama saya cop. Encik, tandas kat sini kat mana Saya dah tak tahan ni encik, nak terkencing. Ada kat sebelah kanan sana encik. Tumpang tandas jap ya. Sila. Jom kejap lagi ikut saya. Cepat. Apa ni? Cepatlah botak keluar. Lembab betul lah. Boleh pula termenung. Cepatlah. Encik, ada tisu tak encik? Tangan saya basah lah nak tulis. Tisu kejap saya ambil jap. Cepat.